إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا مع زمرته الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, member pesan kepada diri sendiri dan kepada hadirin Jumaat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana takwa merupakan jalan menuju kepada kejayaan. Takwa merupakan jalan kepada kebahagiaan. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada hari Jumaat yang mulia ini, yang keberkatan ini, suka saya ingin membicarakan satu tajuk yang terlintas dalam pemikiran saya, yang bertajuk kecuaian umat Islam terhadap fardu kifayah. Di dalam Islam, tuan-tuan, fardu kifayah merupakan ibadat yang besar peranan dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin menyebutkan sanaktubu ma qaddamu wa atharahum, kami akan tulis apa-apa bentuk sumbangan, ma qaddamu wa atharahum, dan kesan daripada sumbangan-sumbangan tersebut yang menunjukkan kepada pentingnya kita menghidupkan amalan-amalan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah merupakan amalan-amalan yang kita lakukan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Amalan-amalan yang bersifat kebajikan, amalan-amalan yang menyebabkan di sana ada orang miskin yang mendapat harta, di sana orang yang jahil mendapat ilmu, orang yang menganggur mendapat pekerjaan. Amalan ini merupakan amal yang besar pahalanya, sehingga kita mati pun ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita. Kerana ibadat-ibadat persendirian seperti salat, haji, puasa terhentinya apabila kita meninggal dunia. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Apabila mati anak Adam, segala amalan bersifat peribadi sudah terputus, melainkan amalan yang bersifat fardu kifayah, melainkan amalan yang bersifat kebajikan. Di antaranya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang boleh diberikan manfaat, orang mendapat manfaat daripadanya, sama ada ilmu agama, sama ada ilmu dunia. Yang pentingnya ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang memberikan kekenyangan, ilmu yang memberikan rawatan. Maka orang yang melaksanakan agenda ilmu,
Orang yang melaksanakan agenda pembelajaran, pahalanya berterusan selagi mana orang mengambil manfaat daripada ilmu tersebut. Dan sedekah jariyah, konsep charity, donation yang dikembangkan di barat, yang menjadi dasar kepada mereka untuk membantu masyarakat. Sedekah jariyah ini ditafsirkan oleh ulama sebagai wakaf, sistem yang begitu berkesan zaman berzaman. Di sana ada sejarah menyebutkan wakaf hospital, wakaf hotel, wakaf tempat-tempat pelancongan, hatta kepada wakaf kepada isteri yang bergaduh dengan suami, terdapat rumah khas untuk mereka untuk mententeramkan diri. Wakaf untuk binatang-binatang liar atau terbiar seperti anjing. Islam tidak mengharamkan untuk orang Islam mewujudkan rumah khas untuk anjing-anjing yang terbiar. Sejarah telah membuktikan inilah umat yang menyumbang, umat yang tidak kedekut, umat yang tidak bakhil. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang paling terbaik yang dicipta untuk memberi manfaat kepada manusia. Ulama menghuraikan linnas itu pada kalimah lam atau pada huruf lam itu bererti lam lil manfaah. Ukhrijat limanfa'atin nas. Kita dicipta untuk memberi manfaat kepada manusia. Sebab itu dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Orang yang paling dikasihi oleh Allah, orang yang paling memberi manfaat. Tetapi umat Islam cuai dalam urusan ini. Gereja kita, gereja lebih hidup daripada masjid. Sumbangan-sumbangan gereja kepada masyarakat lebih besar daripada sumbangan masjid. Terdapat gereja-gereja yang menyediakan makanan percuma kepada orang Islam tengah hari dan petang, di waktu masjid menggenggam wang. Gereja melaksanakan operasi kemanusiaan, menjaga orang-orang yang terbuang. Mereka menghidupkan sistem ini. Umat Islam memastikan sistem yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam mesti kembali kepada Al-Quran dengan menghidupkan kebaikan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Buat benda yang bersifat kebajikan. Waf'alul khaira, benda yang bersifat charity, yang menyumbang kepada masyarakat. Nescaya kamu akan berjaya. Nescaya kamu akan menjadi umat yang berjaya. Sebab itu kita melihat apabila Christian Moment ingin menderma wang kepada mangsa Aceh, mangsa tsunami di Aceh, mereka mengarahkan penganut-penganut mereka berpuasa tengah hari. Berpuasa tengah hari. Hasil daripada kutipan wang yang mereka tidak makan di waktu tengah hari itu sampai kepada peringkat 3 hingga 4 juta dolar, dan didermakan kepada penduduk Aceh. Orang Islam mempunyai kekayaan, tetapi tidak memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah inginkan kita memakmurkan bumi ini dengan kebaikan. Wa aslihu, buatlah kebaikan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah merosakkan muka bumi ini selepas mana bumi ini diindahkan. Dan bagaimana kita nak makmurkan bumi ini? Perlu dengan aktiviti kebaikan. Umat Islam sangat berhajat membantu masyarakat, sama ada masyarakat Muslim atau tidak Muslim. Kita dicipta untuk manusia, bukan hanya untuk orang Islam, tetapi memberi kebaikan kepada semua orang. Wal arda wada'ha lil anam. Bumi ini diletakkan untuk manusia, bukan dikhususkan untuk orang Islam sahaja. Maka inilah ciri-ciri umat Islam terdahulu, yang mereka ini berusaha memakmurkan bumi ini, berusaha untuk memajukan bumi ini dengan kebaikan, dengan sumbangan.
Sebab itu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau berangan untuk duduk di satu tempat yang sunyi, yang mempunyai sungai, tempat rehat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau ingin bertanya pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, la an aqdiya hajata akhi ahabbu ilayya min an a'takifa syahran fil masjid. Sesungguhnya kalau aku menunaikan hajat saudara aku, hutang dia, kesusahan dia, kejahilan dia, aku bantu dia, lebih aku sukai daripada sebulan i'tikaf di masjid. Orang yang menjadi doktor, orang yang bekerja di luar sana, yang menyumbang terhadap masyarakat lebih mulia daripada orang yang beriktikaf sunat di masjid, kerana mereka membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang perlu dihidupkan oleh orang Islam. Di samping beriktikaf, tapi tidak lupa isu-isu bantuan kemanusiaan. Seorang ulama ditanya tentang seorang kaya yang kuat bertahajud tetapi lupa bersedekah. Dia kuat bertahajud sampai lupa sedekah. Kata yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, orang itu tertipu dengan syaitan. Kerana ibadat orang-orang kaya menyumbang. Orang-orang kaya perlu mencari orang miskin. Badan-badan kebajikan perlu mencari orang miskin, bantu mereka. Inilah apa yang diinginkan oleh Al-Quran, yang diinginkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggerakkan masyarakat sehingga berkurangnya masalah sosial, masalah pengangguran, masalah kemiskinan. Dalam Al-Quran menyebutkan sebuah negara yang rendah kedudukannya diibaratkan sebagai bi'run mu'attalun wa qasrun masyid, telaga yang menganggur tetapi di sana ada istana yang besar. Kemewahan dari sudut 2-3 orang golongan, tetapi manusia tidak digerakkan. Manusia menganggur, tanah menganggur, bumi menganggur, disia-siakan. Maka Allah sebutkan sebagai bi'run mu'attal. Perlu umat Islam mengeluarkan diri mereka daripada pengangguran, dari semua aspek. Pengangguran akhirat dengan tidak beribadat, dan pengangguran dunia dengan tidak bekerja. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila selesai solat Jumaat, makruh kita tinggal di masjid untuk beribadat. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mencari rezeki. Cukup kata ulama dengan semayang sunat 2 rakaat. Selepas itu Allah menyebut fantashiru fil ard, dalam kamu bertebaran di muka bumi ini. Al-Quran menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Dia tidak hanya membawa manusia ini kepada akhirat semata-mata, tetapi menggabungkan 2 unsur, kebaikan dunia dan di akhirat. Sebab itu Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah melihat seorang pemuda yang kuat beribadat di masjid. Lalu dia bertanya, siapa yang mencari rezeki kepada kamu? Kata pemuda tersebut, saudara aku. Kata Umar Ibn Khattab, saudara kamu lebih mulia daripada kamu. Kefahaman Islam bukan hanya terbatas di masjid, tetapi melibatkan dunia, melibatkan sistem. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kehidupan, sistem kehidupan, kesemuanya lillahi rabbil alamin. Ini yang perlu difahami oleh umat Islam. Apabila umat Islam meninggalkan perintah Al-Quran dan hanya mengambil sebahagian
ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka umat Islam menjadi mundur. Sebab itu kata ulama, untuk kembali kepada kekuatan umat Islam perlu menghidupkan sistem-sistem fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Masyarakat bekerjasama untuk mewujudkan golongan-golongan tertentu dalam setiap sektor. Dahulunya definisi lama tidak salah, tetapi agak pasif. Apabila kita mendefinisikan fardu kifayah sebagai orang lain buat dan kita tidak perlu buat, maka ia menggambarkan semua orang tidak berusaha untuk melakukan agenda umat, diserahkan kepada si fulan dan si fulan. Tetapi Syekh Taha Jabir Alwani, beliau menyebutkan fardu kifayah, umat ini bekerjasama. Mungkin kita tidak mampu menjadi doktor, tapi kita tolong orang yang mampu jadi doktor, kita bagi sumbangan kepada mereka. Jadi umat Islam bertanggungjawab memastikan setiap sektor, ruang dan bidang itu ada orang Islam. Itulah dinamakan sebagai fardu kifayah. Ini di antara perkara-perkara ibadat yang ditinggalkan oleh umat Islam. Dan kita akan dihisab pada hari kiamat di atas kecuaian kita. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dalam kamu mempersiapkan kekuatan ketenteraan, kekuatan ekonomi. Dan umat Islam amat jauh. Kalau kita ingin bicarakan kelemahan umat Islam, boleh sebut apa jua kelemahan terdapat dalam umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, umat Islam mempunyai 1.6 bilion, 1.600 juta. Tapi tidak ada negara yang mengikut Islam. Tidak ada negara umat Islam yang beriltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ada lebih kurang 30 juta, tetapi mereka menjadi kuasa besar dunia. Perbezaan di antara 1.6 bilion dan dengan 30 juta, satu perbezaan yang sangat jauh. Inilah yang menjadi umat Islam perlu berfikir semula. Apakah punca kemunduran mereka sehingga jumlah yang banyak ini tidak mampu menjadi kuasa yang besar? Sebab itu umat Islam perlu kembali kepada Al-Quran. Bala yang menimpa kita ini perlu kita mengambil pelajaran. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Allah peringatkan kita dalam surah At-Taubah. Apakah mereka tidak merenung pada setiap tahun mereka diuji sekali atau dua kali? Seperti negara kita dengan jerebunya, dengan banjirnya, dengan ekonominya, berkali-kali diuji pada setiap tahun. Allah menempelak golongan ini kerana apa? Thumma la yatubun, mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk muhasabah. Mereka tidak kembali kepada manhaj Al-Quran dan Sunnah untuk mengatasi problem mereka. Wala hum yadhakkarun, dan mereka tidak mengambil pengajaran daripada sejarah apa yang berlaku kepada mereka. Kealpaan, kelalaian, kejahilan, mengikut syahwat dan sebagainya. Kita diuji pada tiap-tiap tahun. Maka Allah Ta'ala memberi dua kaedah yang penting untuk menyelesaikan problem dan masalah ini. Yang pertama, ar-ruju'u ila Al-Quran, kembali kepada kefahaman Al-Quran. Dan yang kedua, at-tazakkur bit-tarikh, mengambil pelajaran di atas sejarah
bala yang menimpa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai pelita hidup kita, Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri 'alal yabas. Kamu mengharapkan kejayaan tetapi kamu tidak berjalan di atas jalannya. Sesungguhnya kapal tidak berjalan di atas darat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa tubu ila Allah wastaghfiruh. At-taibu habibur rahman, at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Perbanyakkanlah selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di hari yang mulia ini, kerana selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kunci kita ke syurga, jalan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحاج عبد الحليم معظم شه ابن المرحوم السلطان بدليشه ولعهده سمو الأمير تنكو الحاج عبد الملك ابن المرحوم سلطان بدليشه. اللهم امنحهما الرشاد ووفقهما للسداد وأصلح بهما البلاد والعباد ويعني التقوى لهما خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقيم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.